Assalamualaikum dan salam sejahtera bersua kembali dalam channel Malay Table. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terus memberikan sokongan kepada channel Malay Table. Dan saya ucapkan selamat menjalani ibadah puasa lah kepada sahabat-sahabat semua. Seperti biasa sahabat semua, saya ingin bawakan lagi satu keping. Pada kali ini adalah sesi jualan duit-duit yang berada dalam simpanan saya. Untuk kali ini saya bawakan siri yang ketujuh. Tanda tangan Tan Sri Datuk Ahmad Don, yang mulai dikeluarkan pada tahun 1995 siri ketujuh ni, sehinggalah pada tahun 1998 kalau tak silap saya. Untuk yang berada di hadapan kamera ni sahabat adalah siri yang ketujuh, cetakan yang kedua, version yang kedua. Dia ada 3 version sahabat semua. Versi yang pertama cetakan oleh Francois Charles, cetakan kedua daripada Cheesky, cetakan ketiga dan juga daripada Francois. Jadi saya tampilkan pada ini adalah cetakan yang kedua sahabat semua, yang dicetak oleh Cheesky and Divrian. Payah menyebutnya, ini Perancis punya kot. Jadi untuk duit yang berada di hadapan kamera ni sahabat, saya nak ingin buat jualan. Saya teruskan pada sesi jualan sahabat semua. Dengan nilaian harga RM35 siap pos saya bagi untuk duit ni. Duit ni masih elok lah, tapi dia ada kesan lipatan lah. Dia ada lembut sikit lah. Dia ada kesan lipatan, tapi masih lagi baik untuk pemain-pemain baru dalam dunia numismatik. Boleh berhubung dengan saya melalui email yang saya letakkan di description seperti biasa. Boleh berhubung dengan saya untuk dapatkan duit ni. Duit ni masih lagi okey sahabat semua. Jadi bolehlah sahabat dapatkan dengan nilai harga RM35 siap pos. Sekian dahulu untuk kali ini sahabat. Semoga bertemu di next video. Semoga semuanya menjalani ibadah puasa dengan baik dan sihat walafiat. Sehingga berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan terima kasih.